Alright, Assalamualaikum. Selamat pagi. Okay, hari ni kita nak santai je. Saya lebihkan apa yang saya nak buat hari ni, saya nak baca track yang menarik. Okay, so tengok apa yang pelik-pelik atau apa yang kelakar yang kita boleh baca kan. So why not kan. Kadang-kadang dekat track ni pelik-pelik juga, gila-gila juga. Okay, so let's go. Okay, apa yang ada, all I want. Okay, kita ada jumpa satu. If you order Grab food from this plate number in KL was delayed today around 1 PM, please don't give this abang a bad review, but in fact can you DM me so you can help me tip him. Wow, my tire was punctured by a nail in the middle of this busy street and he stopped to help me so quickly because he said it will be a bad jam if we don't move fast. He moved fast, told me not to worry, and he don't want to take my token of appreciation at the end and flew back to his delivery. A true angel. Oh, okay, faham. Ya tu, abang ni Grab rider tu. So korang yang mana dapat order ni dan korang tengok nombor plate ni kan, siapa yang dapat order dengan brother ni, janganlah bagi bad review. Ada sebab. Okay, sebab tu kan kadang-kadang kalau kita apa-apa lah, kita kena bertanya dulu kenapa, sebab apa. Kena tanya. Jangan buat, orang kata apa, buat bukan decision, jangan judging lah. Jangan terus macam malas kerja lah, slow lah. No, benda yang betul rupanya dia tolong orang. Okay, so terima kasih abang Grab rider ni, tolong orang walaupun bukan tugas dia, tapi inilah orang kata apa, berhati perut, kemanusiaan, tolong menolong antara satu sama lain. Okay, so kita doakan brother ni dimurahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan. Alright, jom let's go. Teringinlah artis masuk komen track kita. Jom sesiapa komen aku anggap korang artis. Ni rahsia kita-kita. Ini bukanlah rahsia kita-kita kalau dah post kat track ni. Ya, Cikaiga ambil kau meletup Saiful Apek, Abang Aril, Abang Saiful Apek, lagi siapa? Kalau ni ada apa yang verify ni, Ipadiku Maren. Korang minta lagi. Tapi ini bukan rahsia dah, ini dah public. Okay, let's go next. Kamali, detect abang Kamali. Jom main bola abang, terpelanting kalau saya buat abang body. Mana ni? Abang Kamali pakai baju MU hijau ni. Okay, ada tak? Tak ada, tidak ada komen. Okay, let's go. Jumpa pula perompak. Uish. Perompak masuk rumah. Wih, ramai. Ini kat mana? Macam Eco World ke tak? So ada perompak yang terbelakang jiran aku, CCTV jiran jelas nampak aku dan jiran sebentar rumah polis sampai masuk rumah. Tak ada.
Serius ah? Tak ada hilang mana. Bahaya. Aduh. Punyalah je dekat mahal dekat MR tu. Aku masuk sampai kiri lepas tu cafe unik. Gila bawah pokok. Sempat dah singgau dengan coffee dessert. Kat mana? Ini apa putri? Okay. Mana? Oh. Five trees. Wait, nice. Kenapa saya pun tak tahu? Saya baru tahu. Asal tadi. Kalau pun boleh juga you can waste pian condominium. Okay. Noted. Let's go safe. Kalau ada orang tanya kenapa jam saya tadi sebab dah pusam kot. Kan jalan MRT straight to Batu Cave. Okay. Macam trek keluar makanan, keluar bayung. Okay. Brother Azkar Zahidi. Keramik kami semua kepedasan makan bayung semalam sedap tapi semua tak tahu dah berapa udara kosong pedis sebab pedas. Aku selalu minum sambal tapi memang minum sambal satu lauk penyelamat kami. Sayur lemak putih. Adakah sepatutnya order kids meal? Sambal. Ayam ni sambal. Udang sambal. Ikan sambal. Ini apa? Sambal juga lah kan? Tapi dia memang lama punya. Cara saya punya. Lapar tu. Kita baca komen. Cakap semua makanan pedas. Dah bersambar. Tak tahan pedas attention ke? Allah. Jahat yang mulut. Apa yang jahat? Tapi teringin lah Rambayung. Ada rezeki lagi. Apa pula Sheila ni? Kenapa tu? Bawa saya dari luar Kuil Batu Cave. Kita sama tanpa ada keperluan untuk menggaring. Dia garing saya. Manchester will die Liam Rosini is on the touch eating a lollipop. Kambing my brother. Go. Ni apa ni? Kalau baca tadi sikit Kamrawat. Okey, ramai. Dulang. Meniaga kat Melawati ni adik aku cakap senang betul meniaga pukul 10 dah licin jual pieces sikit. Tinggal pandai putih sudah terima kasih atas boleh follow juga kilo sikit. Kita baca komen. Kalau tak ada komen lah. It's okay. Okay, ni berada kenapa ni? Kalau tak mampu susahkan pagi ni masa pergi ride Mamat ni berjaya aku kerja tepi. Jadi kisah agak lama dah aku foto kenapa tahu dia cakap tak ada phone dengan ada aku bawa ke dia cakap aku datang ada seorang motor juga motor rimbat phone. La ilaha illallah.
Patutlah bang Edi cakap kau tolong jangan susahkan. Kerembat pula phone dia. Jodoh akan suri dan hidayah. Ya Allah. Kesiannya foreigner respect dia betul. Aduh. Doa yang baik. Apa hal? He's not short of support Tapi apa-apa pun kabeh for his teammates. isteri. Tapi kukurai laut. Kaki pro. Garnacho with a phenomenal contact. Owen doubling back to help out Wan-Bissaka. Nicely worked by Caicedo. Enzo Fernandez to Garnacho. Owen doubling back to help out Wan-Bissaka. Nicely worked by Caicedo. Dia beli Tak payah baca. Enzo Fernandez to Cadang nak buat surau daripada luar ni, tapi tak kereta yang sebatan ada bau. So apa dia subat? Sorry yang bagus. Oh. Nice. Air kan tempat surau. Weh. Apa benda? RR. Baca sikit komen. Kiss macam tahu sebab catering. Surau. Orang ni dah cakap surau dah. Bagi RR. Nice. Apa benda ni tu? Apa benda tu? Ni apa tu? Betul ingat mati. Tapi bukanlah rumah. Wish. Kopak pagi tak ada orang tengok. Wish. Dia sebelah tempat pasal ni kebenaran dia. Alamak. Tak payah baca. Soalan serius kenapa ada bubble kat situ? Tak ada apa kat bawah tu. Uish. Ini best. Thank you nampak stereo juga di bawah. Alamak, dua je. Stay away is a word caused by a weak swimmer or some strong swimmer may find trouble. Oh, really? Tapi kan guys, dalam laut kita tahu ada apa dalam. Rasa macam apa ni? Petronas. Orang minyak pun takut tengah malah pasal aku begini. Apa terasa naik kaunselor. Kau ingat ni apa? Ikan. Apa? Grab. Apa benda tu harum bunga ni. Cek balik tak isi paseron. Tak ada. Aku nak buka suara dia. Okay guys. So itu saja untuk hari ni.
untuk konten kali ni. Okay, so insyaAllah kita jumpa dekat next content. Good night. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe kan. Bye bye.